kalau kita ambil perbincangan ni soal bagaimana P. Ramlee itu sendiri dan zaman dia mencerminkan apa yang berlaku di masyarakat pada ketika itu, dan itu mungkin satu signal kehebatan beliau lah, sebab tak ramai tokoh seni yang boleh keluar kan dan boleh ceritakan dengan cara sebegitu nuansanya. So mungkin Datuk Kai dalam kajian untuk projek legasi ni ada sebarang penemuan tak, bagaimana dalam penghasilan seni P. Ramlee ni dia juga merupakan satu komentari, satu ulasan kepada keadaan masyarakat pada ketika itu, khususnya dalam soal kemerdekaan, soal pemisahan Malaysia dan Singapura. Kita sedia maklum dia memang ada tinggal di Singapura dan ada kepemilikan P. Ramlee di Singapura sampai ke hari ini. Bagaimana kita nak cuba memahami, kalau Datuk Kai boleh ceritakan sedikit, pada ketika itu bagaimana P. Ramlee boleh menceritakan keadaan antara Malaysia yang baru, Malaya dan juga Singapura, especially those two countries lah. Sebab Datuk Kai pun dia dah jadi orang Malaysia kan, masih orang Singapura. Dia tengah ada masalah tentang kerakyatan sekarang. Itu kita bincang. Tak ramai yang tahu, ada yang mengetahui yang P. Ramlee amat rapat dengan Angkatan Sastrawan 50. So Angkatan Sastrawan 50 yang memperjuangkan seni untuk masyarakat, dan pejuang-pejuang dalam asas 50 pun menggunakan dia sebagai macam like the front man. Kerana pada waktu itu filem was the media selepas penulisan. Dan penulis-penulis ini menggunakan P. Ramlee dan juga media ni untuk memperjuangkan matlamat itu. And I think bila kita cakap pasal how genius he is, saya rasa kemampuan dia untuk synchronizekan everybody dan macam boleh balancekan everybody, buat everybody can collaborate. Dia macam main sepak raga dia. Dia punya sports is seorang tukang surf, seorang boleh lambung, and ada one killer. So sebagai leader pun dia tidak bolot all the glamour ataupun all the roles. Dia tahu bahawa dalam dunia tertentu seperti politik pun benda tu penting. Tak semua orang ada sifat tu. Tak semua ada sifat. Kalau kita nak cakap pasal politik, tak payah cakap. Takut bersinggung. Itu boleh jemput saya datang ke Legacy Podcast.